Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Para hadirin yang dihormati, majlis kita akan bermula sebentar lagi. Dengan segala hormatnya, mohon kerjasama semua untuk mengambil tempat duduk masing-masing dan memastikan telefon bimbit berada dalam mod senyap sepanjang majlis berlangsung. Untuk makluman sidang hadirin, QR kehadiran akan dipaparkan di hujung sesi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Unimas Lestari. Yang berusaha, Tuan Haji Valentino bin Abu Bakar, Encik Zaiden bin Sanyut, Timbalan-timbalan pengarah Petari. Yang berusaha, Encik Aziz bin Tuah, Ketua Penolong Pengarah Petari, merangkap pengerusi Program Budaya Ilmu 2025-2028, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Penolong-Penolong Pengarah Petari. Yang dialu-alukan, Dr. Regina Garai binti Abdullah, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Unimas, selaku panel jemputan pagi ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke program telaah Bicara Buku bersama penulis bagi edisi kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk berkongsi ilmu, menelaah lembaran naskah dan menyemai budaya membaca dalam kalangan kita. Marilah kita bersama-sama berdoa agar sesi telaah pagi ini akan berjalan dengan lancar dan diberkati. Hadirin yang dihormati sekalian, naskah yang bakal dikupas pada hari ini pastinya menjanjikan satu pengisian yang cukup bermakna. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan penuh takzim menyerahkan pentas dan kendalian sesi kepada moderator kita pada hari ini, Nur Syafiqah Izzati bersama panel pengulas kita, Dr. Regina Garai binti Abdullah untuk memulakan sesi utama iaitu Bicara Buku, Naratif Perjuangan Menentang Komunis di Sarawak. Untuk makluman sidang hadirin, sesi telaah kita pada pagi ini juga boleh diikuti secara langsung di Facebook Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada saudari moderator. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Unimas Lestari. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, pengacara majlis, maafkan saya, yang berusaha, Dr. Regina Garai selaku panel jemputan, barisan tetamu kehormat, warga Petari, penonton secara dalam talian, serta hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program telaah Naratif Perjuangan Menentang Komunis di Sarawak. Terlebih dahulu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua hadirin ke sesi perkongsian ilmu ini. Sejarah bukan sekadar catatan peristiwa masa lalu, tetapi merupakan sumber pembelajaran yang membentuk jati diri, semangat patriotisme, dan penghargaan terhadap keamanan yang kita nikmati pada hari ini. Buku yang akan kita bincangkan pada pagi ini menghimpunkan pengalaman dan fakta yang berkaitan perjuangan menentang komunis di Sarawak. Semoga sesi ini dapat membuka ruang kepada kita untuk memahami secara tersebut dengan lebih mendalam. Sebelum memulakan program telaah ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nur Syafiqah Izzati binti Salim, selaku moderator Anda pada pagi ini. Dan saya merupakan student intern Petari Unimas. Baik, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini.
Dr. Regina Garai merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau memperoleh ijazah kedoktoran dalam bidang geografi dari Victoria University of Wellington, New Zealand pada tahun 2017. Sebelum itu, beliau memperoleh ijazah sarjana perancangan bandar pada tahun 2000, diploma pasca siswaza pada tahun 1998, dan ijazah sarjana muda perancangan bandar dengan kepujian kelas pertama pada tahun 1996 dari University of Newcastle yang dahulunya dikenali sebagai University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom. Sejak menyertai UNIMAS pada tahun 2008, beliau telah terlibat dalam pelbagai penyelidikan berkaitan pembangunan bandar dan luar bandar, serta projek berasaskan komuniti. Bidang penyelidikan beliau merangkumi geografi manusia, kajian pembangunan, dan penyelidikan biografi. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih, Izzati. Baik, Doktor. Sebagai pembuka bicara, bolehkah Doktor berkongsi sedikit mengenai latar belakang penghasilan buku naratif Perjuangan Menentang Komunis di Sarawak? Apakah inspirasi utama yang mendorong Doktor menulis buku ini? Okey, terima kasih Izzati. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusan Petari kerana menjemput saya sebagai panel untuk event telaah buku pada hari ini, terutamanya sempena bulan kemerdekaan 2026. Buku ini naratif Perjuangan Menentang Komunis di Sarawak baru diterbitkan bulan lepas. Merupakan sebuah buku yang mengisahkan perjuangan kumpulan Border Scout di Sarawak yang jarang-jarang diceritakan ataupun didokumentasikan. So oleh itu idea atau inspirasi untuk menulis buku tersebut adalah untuk mengetengahkan cerita berkenaan dengan penubuhan Border Scout yang jarang dibuat, jarang diceritakan, jarang didokumentasikan. Sebab bila kita buat buku ini, kita buat melalui research. So bila kita buat penyelidikan, kita dapati kurang penulisan berkenaan sejarah. Padahal Border Scout merupakan satu institusi atau satu organisasi yang penting dalam sejarah kita di Sarawak ini. Dan buku ini juga terinspirasi sebab kita mengenang kembali pengorbanan ahli-ahli Border Scout. Yang mana kalau kita mengikut kata-kata daripada Datuk Abah Robial Haq yang merupakan salah seorang individu penting dalam penubuhan Border Scout di Sarawak, beliau mengatakan bahawa Border Scout ini dilatih sebagai the fourth fighting force, iaitu force keempat dalam perjuangan ketenteraan dalam negara. Yang pertama of course tentera, kedua polis, ketiga field force dan keempat adalah Border Scout. Jadi apabila kita melihat ada kelompangan di situ dan kita juga sedar bahawa ahli-ahli Border Scout ni sudah berada di usia senja, sudah berada di usia yang 70-an, 80-an, dan this is the time untuk kita cari cerita mereka untuk dokumentasikan. Sebab kalau kita tak buat sekarang, cerita ni akan hilang begitu saja. Sebab sekarang ni, bila keadaan dah aman, kita tak lagi bercakap pasal Border Scout. Kita tak cakap lagi pasal apa yang berlaku pada tahun 60-an dulu. Jadi daripada situ terhasillah buku ini, dan buku ini merupakan buku yang ketiga dalam tema yang sama. Sebab buku yang pertama adalah Agik Hidup Agik Ngelaban, yang mana itu naratif kepada mostly on tentera. Okay. Dan yang kedua kita fokus on seorang individu, iaitu Lieutenant Colonel Anwar Bashar Khan yang telah cedera teruk apabila pasukan beliau kena serang hendap di sungai dan separuh daripada ahli kumpulan dia telah terkorban.
So ini adalah yang ketiga. Sebab yang pertama dengan kedua kita fokus pada tentera. So yang ketiga ni kita mula fokus kepada Border Scout. So begitulah permulaan dia, inspirasi dia. Okay, terima kasih atas penjelasan tersebut. Ramai yang mengetahui secara umum tentang ancaman komunis di Malaysia, namun tidak ramai yang benar-benar memahami konteksnya di Sarawak. Pada pendapat doktor, mengapakah penting untuk sejarah perjuangan Border Scouts menentang komunis di Sarawak terus didokumentasikan dan diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda? Ya, itu satu soalan yang baik. Sebab apabila kita bercakap pasal Border Scout, tidak ramai orang tahu apa itu Border Scout. So Border Scout ditubuhkan pada Mei 1963. Sebab pada masa itu, tahun 60-an, itu adalah kemuncak konfrontasi Malaysia Indonesia. Dan Sarawak, geographically, we are next to Kalimantan. So memang kita amat terkesan. Dan Border Scout ini ditubuhkan untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa. Sebab ahli-ahli Border Scout ini adalah orang tempatan. Dia orang daripada, katakan kawasan A, dia ambil orang yang pakar tentang ini. And kebanyakan mereka, most of them are Iban. The Iban yang mempunyai kearifan lokal yang tinggi. So maksudnya mereka boleh menjejak komunis di hutan, mereka boleh tahu pergerakan dia, and they blend in sebab itu kawasan mereka. So mereka boleh nampak orang yang datang ke kawasan mereka sebab pada ketika itu kalau berdasarkan naratif-naratif yang diceritakan, banyak kawasan terutamanya di kawasan luar bandar yang telah dimasuki oleh ahli-ahli komunis. Dan mereka ini bergaul dengan penduduk tempatan, mengambil tanaman penduduk tempatan untuk mereka hidup, pergi ke kebun penduduk tempatan, dan penduduk ini terancam. Sebab apabila komunis tahu mereka ini memberi information kepada pihak berkuasa, mereka diancam. Bahkan kalau mengikut cerita-cerita daripada individu-individu yang kami temu bual, kita dapati bahawa apabila seseorang itu menyatakan hasrat untuk join Border Scout, mereka akan diancam untuk meninggalkan niat tersebut. Malah ada yang mengatakan dia dah join Border Scout, keluarga dia diancam bunuh. Okay, mereka pergi ke rumah panjang, pergi ke kebun untuk menjejaki keluarga dia, sampaikan dia meninggalkan Border Scout dan dia terpaksa meninggalkan kampung dia sendiri untuk tinggal di tempat lain untuk beberapa tahun sebelum kembali lagi. So itu yang tekanan yang dihadapi. So kawasan memang kawasan panas. So the idea Border Scout adalah apabila dia menjadi mata dan telinga kepada kerajaan, dia mampu membantu pasukan keselamatan untuk up to date tentang pergerakan Border Scout, pergerakan komunis, kat mana komunis itu berada, kekuatan mereka macam mana. So sedikit sebanyak dia meningkatkan kesiapsiagaan pasukan tentera dalam menangani aktiviti komunis ini. Sebab kita tak dapat lari daripada the fact that kawasan luar bandar pada ketika itu ancaman dia sangat tinggi. Dan knowing Sarawak, kita bersebelahan dengan Kalimantan. So bahkan ada banyak laporan yang mengatakan bahawa ramai ribuan youth daripada Sarawak ini actually pergi ke Kalimantan untuk train ketenteraan and then kembali balik ke sini. Sebab satu ketika pihak komunis memang confident they will take over di Sarawak ini. So pasukan Border Scout, like I said, memainkan peranan yang sangat penting. Tapi ramai orang tak tahu sebab kita dengar pasal tentera, kita dengar pasal polis. So they are not tentera, they are not polis. So itu kekangan dia sebab Border Scout ini, dia tidak mempunyai latihan ketenteraan. Kalau tentera, dia mempunyai latihan ketenteraan sebelum mereka pergi ditugaskan. Tetapi Border Scout, mereka hanya diberi latihan selama 3 bulan sahaja. Dan itu adalah latihan-latihan asas. Dan apabila mereka habis latihan, dan mereka akan ditempatkan usually berdekatan dengan kampung masing-masing. Okay? Sepanjang proses penyelidikan dan penulisan buku ini, sudah tentu pelbagai sumber perlu dirujuk.
bagi pandangan doktor, apakah cabaran terbesar yang doktor hadapi dalam mendapatkan maklumat dan memastikan setiap fakta yang dipersembahkan adalah tepat? Yes, I think dalam semua penulisan kita perlu memastikan fakta-fakta yang kita gunakan adalah fakta yang betul, fakta yang tepat. Tapi dalam ini, that's why untuk kajian ini kita memilih untuk membuat naratif. Naratif maksudnya itu adalah penceritaan daripada individu-individu yang terlibat secara sendiri. Dan kita buat bukan saja talking from one side. So kita bercakap dengan individu pihak atasan dia. So for example macam yang ada dalam buku tu, saya dan juga my co-researcher Datuk Dr. Nielsen Ilham Resat dan juga Beti Anak Jenau, kami bertiga looking at not just the orang yang terlibat, bukan sahaja kepada Border Scout tersebut, tetapi kita juga membuat penyelidikan buku. Kita merefer kepada buku-buku lain. So kalau di belakang buku ini adalah senarai rujukan yang kita buat, dan juga kita berjumpa dengan for example Deputy Superintendent Bersara Michael Juan yang terlibat secara langsung dalam regrouping of Border Scout. Kita juga berjumpa dengan Datuk Abah Robiel Haq yang terlibat dalam penstrukturan Border Scout dan sebagainya. So itu untuk memastikan fakta kita adalah tepat. Sebab kalau dari segi penceritaan, kalau kita mendengar naratif daripada orang yang terlibat sendiri, itu adalah lebih accurate, lebih tepatlah. But then again, pandangan dia tentang sesuatu event dengan pandangan orang lain tentang sesuatu event mungkin berbeza, sebab itu adalah daripada segi subjektif. So you have to do a research on that. Sebab itu penyelidikan nama dia. Baiklah, saya ingin bertanya kepada penonton yang hadir dan penonton dalam talian, sekiranya terdapat soalan sila kemukakan. Salam sejahtera Dr. Regina. Okey, pertama sekali nama saya Aziz bin Tua. Saya adalah pustakawan petari lah. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Regina kerana sudi menerima jemputan program telaah untuk berkongsi pengalaman doktor dalam penulisan buku. Okey, di antara satu objektif lah program telaah adalah untuk sebenarnya mengukuhkan budaya ilmu dan menyuburkan budaya membaca. Okey, soalan saya doktor. Mengikut pandangan doktor, apakah pendekatan untuk menarik generasi muda dalam konteks dalam kampus Unimas lah kan, pelajar dan staf Unimas, macam mana kita nak memupuk minat staf dan pelajar untuk membaca dan menghayati sebenarnya kisah perjuangan dan sejarah Sarawak. Okey, terima kasih. Okay, that's interesting. Budaya membaca. So bila kita cakap pasal budaya membaca ni, kita always, kalau dulu bila kita cakap membaca, go and find a book, and kita pergi library. Sekarang ni sumber-sumber bacaan itu ada di mana-mana. It's at our fingertips. So sebab itu I think salah satu daripada cara untuk menggalakkan pembacaan adalah one, we create macam selain daripada of course the physical book, mungkin diterbitkan secara online, secara digital. Ini akan menyebabkan lebih ramai lagi orang dapat akses kepada buku tersebut. Yang kedua, macam event sebegini, sebab kalau orang tak tahu buku itu ada, bila kita ada event sebegini, yang ini adalah satu promosi ke arah what is available. Okay. Yang ketiga, I think apabila yang selalu dilakukanlah kalau berkaitan dengan buku-buku berkenaan dengan kemerdekaan dan sebagainya, bila bulan Ogos to September, kalau kita ada pameran, kan kita akan ada linkkan kepada buku, linkkan kepada bisa. Ini akan memberikan akses. Sebab I think untuk orang tu membaca, dia kena ada akses.
Dan dia kena ada, orang sekarang ni yang muda ni dia tak minat kalau nak baca back to back. Mungkin boleh kita shorter version kan yang bacaan ini instead of one whole ni. Yang ini ada kisah beberapa orang, so mungkin satu. Dia baca satu section. Yang itu yang mungkin bertambah lah. Sebab sekarang ni dia zaman dah berubah. Dia punya attention span dah kurang. Dia nak everything cepat. Okay. Yang penting access. And I think dari segi petari, access is not just the physical access but also the digital access. I think is important. Salam Unimas Lestari, Doktor. Saya Haji Valentino ingin bertanya dengan Doktor sebab buku yang Doktor karang ini memang menarik sebab perkataan naratif itu sebab berjumpa dengan dapat menemu bual Border Scout Sarawak ini sendiri. Daripada penceritaan oral history yang sebelum ni, saya dengar daripada bapa angkat saya sendiri. Dia kata dulu dekat Asajaya tu komunis sembelih orang. Lepas tu dia kata yang Border Scout yang banyak terdiri daripada IBAN ni sebenarnya bukan membantu untuk memerangkap komunis itu sendiri, tapi membantu juga usaha untuk konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ketika itu yang memang fokus dekat Sarawak. Jadi mungkin doktor boleh daripada temu bual doktor mungkin boleh ceritakan apa yang sebenarnya yang boleh kisahkan yang boleh jadi orang kata teladan kepada generasi hari ini, perjuangan mereka yang dalam orang kata memberikan keamanan kepada Sarawak dan Malaysia sendiri. Okey, terima kasih Tuan Haji. I think kalau kita lihat macam yang saya kata tadi, Border Scout ini bukanlah as well trained as tentera, as polis. Yang mana tentera dengan polis memang mendapat training yang sepenuhnya. So Border Scout ini sebagai the fourth, yang keempat, fourth fighting force. So mereka dia dapat ni kan doktor, iktirafan daripada Kerajaan Commonwealth. Yes. Tapi apabila dibuat, kalau dalam bab yang pertama ini kita dapat katakan bahawa dia ditubuhkan pada 1963. Tetapi sebelum itu memang dah ada Border Scout, tapi dia on off, IBAN Trackers. Dari asal dia IBAN Trackers. IBAN Trackers ini adalah sekumpulan IBAN yang berjuang. Mereka juga sebenarnya telah kalau selain daripada ini, sebab Border Scout ini kebanyakan mereka juga adalah IBAN Trackers dari asalnya. So IBAN Trackers ini adalah mereka yang mahir menjejak komunis, menjejak musuh. Sehingga kan Sir Gerald Templer, Pesuruhjaya di British pada ketika itu di Melaya, mengatakan IBAN Trackers are among the best in the world. Sebab keupayaan mereka, kearifan lokal. So kalau bawa mereka ke hutan, mereka boleh tahu jejak ini berapa hari yang orang lalu kat sini. Mereka boleh tahu orang itu arah ke situ ke, orang arah ke situ. Hanya melihat daripada daun tu, hala ke mana. Jejak tu, kaki tu tenggelam dia, level macam mana kan. So, IBAN Trackers memang telah ada. Even sebelum in the 1950s, semasa peperangan, dan mereka khidmat mereka diperlukan di Melaya semasa zaman British. So they were working with the British. Salah seorang daripada IBAN Tracker yang terkenal, Datuk Awang Rawing. Okay, dia juga tidak mendapat training ketenteraan, IBAN Trackers. Okay, and then ada a few lagi seperti kat sini. So, walaupun mereka itu tidak mendapat training this one, tapi secara formal, tetapi keberanian is one thing. Keberanian dan juga kearifan lokal, the local knowledge about berjalan dalam hutan dan sebagainya. Ini yang menjadi unique strength kepada the IBAN Trackers. And the same thing with the Border Scout. Sebab ahli Border Scout ini, some of them used to be the IBAN Trackers. Okay, so Border Scout ini dia tidak mempunyai struktur yang tepat, yang tetap pada asalnya. Ada kala mereka berkhidmat 2 tahun, kontrak tu, lepas tu balik rumah panjang masing-masing.
Lepas tu kalau nak sambung datang balik. You know, there's no structure. Sebab itu menurut DSP Besara Samson Juan, they have to do the regrouping. Regrouping, salah satu cara dia adalah untuk membuat struktur yang lebih berkesan. For example, pada mulanya, mereka tak ada camp mereka sendiri. Kalau askar, dia ada camp dia sendiri. So, idea is askar, the anak, isteri semua dijaga sementara mereka pergi berjuang. Sekolah semua ada. Tapi not Border Scout. Sebab mereka ini bukan organisasi yang fix. Okay? So, keluarga masih tinggal di kampung. So, mereka pergi train di Bukit Siol selama 3 bulan. Tapi bila balik, mereka menyewa rumah. So, selepas mereka training, they were given a rifle, a uniform. Okay. Dan bila mereka menyewa rumah, dia kata rifle ni dia bawa kat rumah sewa. Tak selamat. Kan? Sebab bila pada ketika itu, komunis selain daripada membunuh musuh, they are getting the senjata. Okay. So, salah satu benda yang DSP Samson Juan buat bila dia took over penstrukturan Border Scout adalah buat camp. So, camp yang mereka ambil alih di Sibu dinamakan Camp Salim. Dan ahli-ahli Border Scout sendiri menggunakan barang-barang yang ada kat situ buat camp tu, bina semula camp itu, perbaiki camp itu, dan daripada situ ahli-ahli yang tinggal di luar tak lagi tinggal di luar, but everyone is in the camp. So itu lebih selamat. Sebab satu, senjata mereka selamat dan mereka juga terkawal dari segi cara kerja dan sebagainya. But sama macam yang you katakan, mereka contribute kepada perjuangan menentang komunis pada zaman konfrontasi. Sebab itulah salah satunya adalah sebagai mata dan telinga kepada masyarakat. Now, we have what we call the Special Branch Probing Unit. Okay. Ini merupakan ahli-ahli Border Scout yang dilatih dalam SPBU. Okay. Khas. Okay. Untuk membantu tentera. Dan kebanyakan mereka terdiri daripada bekas-bekas infantry dan juga ahli Border Scout. Salah seorang yang agak popular yang ditulis dalam buku ini adalah Nyareng. Sorry, cannot remember. Excuse my language. And dia merupakan seorang yang sangat popular, berani dan sanggup berkorban demi untuk mempertahankan Border Scout Nyayang daripada Special Branch Probing Unit yang mana dia telah bertempur beberapa kali dan juga telah membunuh musuh dalam kapasiti sebagai Border Scout ini. So, interesting about this guy, belakang dia ada 9 kesan tembakan yang kita boleh masih tengok. Dan dia masih lagi hiduplah sehingga hari ini telah menjadi tuan rumah. Sekarang ni dah taken over by anak dia lah di Nangan Sireng, Kenawit. Untuk ahli Border Scout ini pengiktirafan dia tak adalah macam yang diterima oleh askar macam PGB dan sebagainya, tapi ada pengiktirafan yang lain lah. And then I think kepada ahli Border Scout yang berkhidmat semasa zaman konfrontasi, mereka semua mendapat what they call the pingat jasa lawan atau pingat jasa negara. That one is for everyone yang berkhidmat dalam tempoh tersebut. Sebab itulah kita dokumentasikan, sebab kalau tak ada dokumentasi ni kita tak tahu who is who, dan perjuangan mereka ini merentasi zaman daripada zaman konfrontasi, dan bila dah keadaan dah aman, Border Scout was disbanded dan diserapkan ke dalam polis. Okey.
Alright. Mhm. Bagaimanakah doktor nak menuntut mau keberanian dan kerjasama yang sampai boleh diamalkan oleh pelajar dalam kehidupan seharian? Susah soalan tu. Daripada Puan Sri Mulyani. Susah soalan tu. Yes, kita cuba kalau I think satu perkara yang apabila kita bercakap pasal perjuangan menentang komunis, tak kiralah tentera, polis, Boy Scout dan sebagainya, I think what we are looking at adalah kebersamaan, kerjasama, perpaduan. Because they don't work alone. So benda ini berlaku apabila berlakunya kerjasama. And I think dalam UNIMAS sendiri to move forward, kerjasama penting. Not just sebagai student, staff, okay, staff akademik, staff non-akademik. In fact, seluruh warga UNIMAS to move forward. I think kebersamaan, kerjasama dan juga perpaduan adalah satu elemen yang penting. So untuk menyuntik itu mungkin, you know, every organisation do your own team building ke dan sebagainya lah. I think conflict will happen. But at the end of the day, how we manage the conflict to move forward, itu adalah satu yang penting. Rasanya menjawab soalan. Okey, soalan kedua daripada user bernama Dayang Nurhayati. Beliau tanya, salam UNIMAS Lestari, Dr. Regina. Apakah faktor yang menarik perhatian ataupun minat doktor untuk menyelidik dan menghasilkan buku ini? Okey. Sebab saya daripada sains sosial dan kemanusiaan. Saya punya background is on development. Okay, focusing on community development lah. Kita selalu pergi luar bandar. Bila kita pergi luar bandar, kita selalu interview orang-orang. Dia selalu cakap, oh dia dulu tentera. So tengoklah dia punya tattoo dan sebagainya. Kita selalu tanya kan. So it's always at the back of my mind. And then I think pada tahun 2020, Persatuan Veteran Tentera come and approach us and ask us to do a book on tentera. Dan saya dibawa sebagai team member lah, penyelidik oleh Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dan daripada situ kita mula interview pelbagai individu, pengalaman yang berbeza, dan daripada situ minat itu makin timbul. So minat itu timbul untuk mengetahui cerita-cerita mereka, satu. Kedua adalah bila saya sedar mereka ni semakin tua dan sekiranya tak ada dituliskan, tak ada dokumentasi, cerita ni akan hilang begitu saja dan generasi muda tak akan tahu. Dan bila kita tengok balik, datuk saya adalah seorang bekas polis pada zaman British dan juga pada zaman Jepun. Sadly he passed away a long time ago when I was masih di sekolah lah. Tapi bila saya buka balik dia punya benda-benda yang ditinggalkan, kita nampaklah dia punya tali pinggang yang ada crown, ada surat dia punya letak jawatan daripada polis British. Daripada situ kita terdetik kan, this ada perjuangan dia. Tapi sayangnya saya tak pernah interview dia. So kita kena tahu, kalau kita tak tulis, siapa lagi akan buat? So I always consider this as my giving back to the society. Walaupun saya punya bidang utama, background saya adalah pembangunan, development studies, geography, human geography. Tetapi my second interest is biographical research and doing something like this. Very interesting, Doktor. Okay, last question dari FB. Berapa lama ambil masa untuk mendapatkan idea dan menghasilkan buku ini? Buku ini ditulis, actually we started. Sebab bila kita buat buku macam ni, okay, idea dia kita nak tulis pasal Boy Scout je. And then we start thinking, kalau you tengok section ketiga ini adalah pasal civilian. Kita pun sedar, bukan je orang yang memegang senapang itu berjuang. Ada juga orang yang berjuang tanpa senjata. So dia snowball daripada we talking to the Boy Scout kepada orang awam. So it's always orang ni kata, oh you better talk to this person, you talk to this person kan. So sometimes actually
nak interview dia dalam setahun lebih je macam tu. Tapi proses menulis, kita kena go back semula, tanya information, so and then proses penerbitan, itulah yang agak lama lah. Yes. Kita ada looking at buku, for example, written by the late James Ritchie. Dia banyak menulis pasal ketenteraan, polis dan sebagainya kan. And then ada juga penulisan-penulisan lain, dan kita juga berjumpa dengan all the other peoples lah. Bukan just on one side. Sebab itu penyelidikan ini kita buat triangulation of data untuk memastikan data kita adalah data yang tepat. Some of the data tu of course tak boleh didedahkan lah. Terima kasih di atas soalan yang telah diajukan dari penonton yang hadir dan penonton secara dalam talian. Semasa membaca buku ini, saya percaya terdapat banyak kisah yang menyentuh perasaan pembaca kerana dia melibatkan individu-individu. So doktor, saya nak tanya, adakah terdapat satu kisah atau pengalaman individu yang paling memberi kesan kepada doktor sendiri? Dia lebih daripada satu. Dia tak boleh nak fixkan satu sebab setiap individu tu dia ada cerita dia sendiri. Contohnya macam yang saya katakan Nyayang tadi, dia sebelum ni tracker tentera and then diserap kepada SPBU, Special Branch Probing Unit. Dia mempunyai pengalaman yang saya rasa kalau diceritakan, you will sit there and listen to him talk. Tak pergi makan pun tak apa. Banyak sangat pengalaman pertempuran yang dia alami. Tapi lagi satu, bila kita bercakap pasal yang menyentuh perasaan itu, mereka kata kita dah buat macam ni. Tapi rasa macam bila dah zaman tua ni tak ada dihargai. Itu mungkin salah satu yang menyentuh perasaan juga. So bear in mind when Border Scout ini direkrut, mereka hanya mendapat bayaran RM150 sahaja sebulan. Dan itu adalah secara kontrak, gaji secara kontrak. Yes, sebab mereka bukan tentera, mereka separa tentera, dan in fact they are macam saya kata tadi, pilar yang keempat. So yang menyentuh hati lagi kalau bila kita dengar cerita ada seorang Iban, pengulu Imban, dia dibunuh oleh musuh selepas dia menyalurkan maklumat tentang keberadaan komunis, dan komunis datang ke kampung dia, ke rumah panjang dia to kill him in front of everyone. So salah seorang daripada individu dalam buku ini iaitu penyanyi Iban yang popular, Christopher Kelly. Dia pula berjuang tanpa menggunakan senjata, menggunakan lagu. Okay. So pada ketika itu dia kata dia dibawa oleh RTM ke, pergi ke kampung-kampung untuk menghiburkan orang kampung dan menghiburkan tentera dengan membawakan lagu-lagu yang bersifat memotivasikan. So dia sendiri buat lagu dia Agik Hidup Agik Ngelaban, Bujang Berani dan sebagainya. So lagu-lagu itu untuk menaikkan semangat. So ini yang berjuang tanpa senjata, dan beliau menceritakan ketika beliau dibawa ke rumah penghulu Imban ni, masih lagi kesan tembakan kat dinding sebab peristiwa itu baru je berlaku. Dia kata masa tu psychological war. Okay. So itu agak sedih lah sebab kita dengar pasal pembunuhan dan sebagainya, and then bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk mempertahankan negara tanpa up to extent, tanpa mengira whether mereka sendiri terkorban ataupun tidak. So itu adalah satu komitmen yang sangat tinggi lah. Okay. So macam saya kata, buku ni tadi dia terbagi kepada
tiga bahagian. Satu bahagian yang pertama, we're talking about the administration of Border Scout. Bagaimana penstrukturan semula dan sebagainya. Yang kedua, we talk about the experiences of beberapa ahli Border Scout. Okay. Dan yang ketiga adalah kita fokus kepada orang awam. Bagaimana mereka berjuang dalam kapasiti mereka sendiri. Contohnya Christopher Kelly sebagai kapasiti dia sebagai penyanyi, sebagai penghibur. Dan kalau tak silap saya, seorang lecturer di FSGK, Dr. Connie Lim, dia membuat PhD thesis dia. Ada satu tu dia kata dia melihat kepada lagu-lagu dalam tahun-tahun tertentu. During the fasa komunis itu, memang lagu-lagu yang dikeluarkan, diterbitkan dan dibuat adalah berunsur-unsur menaikkan semangat untuk berjuang pada ketika itu. It's not just that one. So itu memainkan peranan jugalah. And then apabila kita bercakap pasal another individu kat sini adalah Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu, yang mana pada ketika itu beliau belum lagi menjadi menteri. Dia bertugas di Raskom. Okay. Dan dia terlibat secara langsung memindahkan penduduk-penduduk kampung ke resettlement area di under Raskom. Mereka dipindahkan disebab ancaman komunis. Dan di situlah beliau berjumpa dengan seorang wanita yang dikatakan dia menenun. Okay? Tenunan yang dia namakan Berketan Tunggal. So image itu adalah image orang yang pergi berjuang untuk menaikkan semangat kaum lelaki untuk bangkit dan menentang musuh. So these are some of the benda-benda yang kita tak tahu, benda-benda yang hidden, tapi benda yang community buat pada ketika itu. Okay, saya harap itu menjawab soalan. Okay, terima kasih. Ya. Tapi kita jarang dengar ini yes, betul. Betul. So, pada pandangan doktor, apakah pengajaran paling penting yang masih relevan kepada masyarakat Malaysia, khususnya rakyat Sarawak? I think one thing is we cannot work alone. And kita tidak boleh melepaskan keamanan yang kita dah capai melalui pengorbanan individu-individu ini dengan begitu sahaja. Sekarang ni kita aman kan? Aman, damai, tak ada dah komunis. In fact, untuk pengetahuan semua, Sarawak hanya di-declare, diisytiharkan sebagai kawasan putih pada tahun 1990. It takes a long time for Sarawak to be declared as completely free from communism. 1990. Okay. So, keamanan itu adalah something yang sangat berharga. Kita dah dapat keamanan itu melalui pengorbanan, melalui keberanian, melalui all things yang dilalui bukan sahaja oleh tentera, bukan sahaja oleh Border Scout, malah oleh masyarakat sendiri. Dan how do we achieve that? Is through the perpaduan, through the kerjasama, through the keberanian. Jadi, if one thing for us yang masih relevant that we can take note of sekarang ini, kekalkan perpaduan itu. Jangan gugat perpaduan itu. Sebab perpaduan itu terhasil sangat mahal harga dia. And then untuk mengetahui bagaimana mahalnya pengorbanan itu, kita kena hayati perjuangan-perjuangan yang orang-orang lepas dah lalui. So, to move forward, kekalkan. Mungkin sekarang ancaman dia lain. Mungkin bukan ancaman komunisme, bukannya melalui peperangan, tetapi ada ancaman lain. But we still have to stay together. Okay? Untuk perpaduan dan sebagainya. Baik doktor, sebagai soalan penutup daripada saya, melihat kepada keseluruhan penyelidikan dan penulisan buku ini, apakah satu iktibar utama yang doktor harapkan dapat diperolehi oleh pembaca selepas selesai membaca buku ini? Okay. One thing is untuk kita appreciate apa yang orang dulu dah buat. Okay. Appreciate, kita hargai keamanan yang kita ada sekarang adalah hasil titik peluh
air mata pengorbanan orang yang lalu. And I think moving forward, there should be more documentation about benda-benda ni. Bukan setakat dari segi peperangan, bukan setakat dari segi Border Scout. But I think documentation as a whole is quite important. Terutamanya kalau petari, for example, you will realize that kita perlu ada dokumentasi ini untuk generasi akan datang mengetahui apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku. Dan untuk dia menjadi lebih relevan bukan setakat untuk mengetahui. Kita perlu menghayati. Kita perlu memahami bahawa it is not easy to get our independence. Terutamanya dalam bulan kemerdekaan sekarang, kekalkanlah. Kekalkanlah perpaduan, kekalkanlah berwawasan, rakyat yang berwawasan, committed, dan juga bersatu hati untuk mencapai whatever. Konflik akan ada, selesaikan dengan cara yang baik. Bukannya dengan cara yang boleh memecah belahkan perpaduan yang kita dah enjoy for a long time. Okay. Terima kasih kepada Dr. Regina atas segala kepasan dan perkongsian ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat selama hampir sejam kita bersama-sama pada pagi ini. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, sesi telaah kita pada kali ini adalah bersiaran secara langsung dari ruang telaah Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob, Petari Unimas. Sesungguhnya, sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk difahami agar kita lebih menghargai keamanan, perpaduan, dan kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin atas kehadiran dan sokongan yang diberikan. Dengan ini, saya serahkan semula majlis kepada saudari pengacara majlis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.